Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari TVPSS di Puncak Seri Mesing. Saya bernama Muhammad Arif Danish Syafi'i bersama rakan-rakan saya ialah Adam Fakrullah, Akil Irsyad, IKF Fatua. Kami berada di PKD Bandar Mesing. Pada hari ini kami mengikuti bengkel TVPSS Zon Bandar Mesing. Jom ikut saya. Kami telah belajar cara-cara untuk merakam video, menyunting video dan peralatan-peralatan untuk menghasilkan video yang sangat cantik. Antara peralatan yang perlu ada adalah komputer riba untuk menyunting video dan kamera untuk merakam video. Jom kita dengar apa kata cikgu. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya tanya? Boleh. Senang, silakan. Apakah harapan cikgu daripada bengkel hari ini? Hari ini hari ini kita adakan bengkel TVPSS betul. Jadi awak kawan di sekolah mana? Dari sekolah SKSBC. Okey, di sana awak tadi cikgu jawab ya. Sebenarnya ada beberapa harapan yang cikgu harapkan. Kamu pada murid-murid lah. Yang pertama, cikgu nak lihat selepas bengkel ini lahirnya murid-murid yang berkeyakinan untuk menggunakan teknologi bagi menghasilkan video. Itulah. Jangan mengharapkan pada guru sahaja, tapi murid hasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada kerja-kerja hari ini, awak dapat melepaskan, betul? Jadi cikgu nak lihat macam mana cara awak dan kawan-kawan bergabung bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu hasil yang kreatif. Betul? Seronok ke hari ini? Dapat rasakan kita berpasukan? Apa harapan awak pula pada murid? Saya dapat bekerja sama dengan rakan-rakan saya. Okey. Seronok tak dapat menghasilkan video? Senang. Pernah menghasilkan video sendiri? Pernah hasilkan video sendiri. Cikgu harap lepas belajar hari ini awak dapat hasilkan video untuk adik awak. Masa hari raya, buat video keluarga awak. Jadi apa awak tahu apa yang awak belajar hari ini dan awak dapat buktikan dalam kehidupan sehari. Aplikasikan, gunakan semua pengetahuan yang awak dah pelajari. Mesti buat awak akan ikut. Betul? Okey, itu saja. Terima kasih. Itu saja daripada kami. Bye.